Sabar. Okey, pernah tak korang rasa sakit yang amat sangat bila kena macam tadi? Bila kau dah kena macam tu, korang nak tak? Korang sakit punggung ni, tapi bila kau urut tu, dia tak rasa sakit sangat, tapi kau rasa selesa lepas urut. Maksudnya kau tak ada kesan yang lepas urut tu makin sakit. Kalau korang nak, kau bagi tahu. Okey. Cara dia macam ni. Pertama sekali kau kena adakan mesin ni dulu. Mesin ni kita panggil massage gun. Cara pakai dia macam ni. Okey. On dulu maksimum. Okey. Pertama sekali kau kena letak kat sini. Bila kau letak, dia akan respon. Nampak? Sekali respon. Kita tak perlu tekanan yang kuat. Kita tak perlu tekanan yang kuat gunakan kayu. Sebab biasanya bila sakit punggung ni, orang yang kerja duduk lama, driver ataupun kata rider ataupun kita aktiviti yang duduk lah. Okay? Bila korang duduk lama, korang akan rasa tak selesa bahagian sini. So letak je mesin ni. Tengok dia ada respon. Layangkan dia. Kita tak ada tekanan layang. So layang kat sini, biar dulu. Kau ambil kira 10 ke 20 saat, biar dulu bagi dia tenang, kurangkan pressure dia. Okey, layang. Okey. Bila korang nak buat, pastikan daripada atas sini kau buka ke bawah. Buka. Okey, buka. Okey, bila dia dah rasa nampak ni, dia respon. Okey, biar dulu. Pada respon sini biar. Okey, tak nampak bang? Lepas. Tak nampak, lepas. Relax. Okey, kita buat sampai dia rasa okey. Lepas tu korang bagi dia relax. Okey, korang tutup. Biarkan, suruh dia bangun. InsyaAllah dia akan okey. Okey, korang nak tak tips lain selain daripada sakit bahagian ni? Cuba korang komen. Bahagian mana yang korang sakit yang dah pergi banyak tempat tak okey-okey? Kita akan bagi tahu.